Laju. Okay. Hari ni aku dengan geng aku nak buat aktiviti tradisional menimba air parit untuk menangkap ikan. Itu kawan aku Hamka, dia pakar memasak. Korang tengoklah tu, dia nak masuk gelung dalam tu pun susah dengan badan dia yang bengkak macam tu. Aku dengan Hamka pun mulalah untuk nak buang air ni. Masa nak buang air, masa tu lah selipar Hamka ni nak tertanggal. Yang aku timba parit ni tanah gambut, jadi dia punya lumpur memang dalam. Ikan sungai Orang kampung sentiasa sudah bertegur sapa. Kelak kawan suka-suka tapi tiada mencela. Tak berkira semua sama. Itulah orang kampung kita. Okay, bersama kita dengan dua influencer yang tengah muka dari Sejak Ledang. Seorang influencer tukang masak dan seorang lagi influencer memancing. Semakin mengering sikit lagi untuk dapatkan ikan yang terbaik di sungai Selda. Laju. Ini tidak mantap. Laju guys. Ini Kamal, abangnya Hamka. Dia kata dia nak cuba sahur dekat situ, tapi apa pun tak dapat. Guys, hari ni kita projek menimba air parit yang ni. Jadi ini pekerja video saja. Itu Hamka dengan member dia. Sekarang kita tengah timba air. Tengok tu. Ni lah. Kau tengok. Air buat kerja. Tu Hamka. Kau turun. Janganlah itu Hamka kau turun. Okay, sekarang saya nak kena turun buat kerja. Okay, mantap. Yang ini pula nak cuba tangkap ikan, tapi tak dapat apa pun. Ada men. Sekarang dah pukul 2.15 minit 2.17 minit. Hasil dia Sikit lagi. Okay. ikan dah banyak jumpa. So kepada anda semua, nak dapatkan ikan-ikan yang terbaik, jumpa Lokman Hakim. Okay? Nantikan di YouTube Man Jungle. Kalau nak paru, Hamka Saad by New Snack. Strike yang pertama. Tak nampak. Okay guys, so saya bersama dengan Man Jungle. Ini sangat mantap. Kita mandi lumpur hari ni. Jom. Gas. Let's go baby. Serius guys, ini selama 26 tahun aku macam ni weh. Serius. Ni kalau kawan-kawan KL aku nampak dia macam ni, kehidupan kau. Tidaklah macam gini. Oh, Gimana cantik kan? mantap tau. Yes. Sekarang kita tengah cari ni. Tanah gambut ni. Kita nak cari ikan. Pongkis-pongkis. Belum ada jumpa hasil. Dalam. Hey cameraman, aku dengan dia yang ni Hamka dengan Cap. Macam ni. Ini aku punya staff. Makin aku buang airnya, makin airnya datang. Adakah ini satu cabaran? Ini tidak mantap. Ini hasil korang. Setelah habiskan 2-3 jam. Hakim, ini hasil korang. Ini tak cukup makan ni, kita kena cari lagi, okey? Jangan mengalah. Ni dia kena buang dulu. Masuk. Ada lagi, Hamka? Ya. Okey. Awak. Okey, angkat. Tunjuk. Mantap seko buyu. Ni ada. Ambil sok. Ni Hamka ni. Sekejap. Dalam. Sini. Kejap. Okey. Ada tak? Tu. Ada tak? Oh, okey. Cantik. Ada. Ada. Tunjuk sikit Hamka. Nampak. Aduh, baik. Nanti dia lompat. Dah. Boleh.
Jadi ni hasil dia 2 ekor ikan puyuh. Oh, ini tak mantap. Okay guys, setelah habis siapa nak pause kan? Okay guys, sekarang saya ada jumpa lembu. Dia termasuk dekat dalam parit. Ni lembunya. Kesian dia. Tu ah. Aduh, ini semua tanah gambut ni memang susah dia nak naik. Boleh tahan ni saiz dia. Kesian lembunya dah menangis-nangis, dah keluar air mata tu. Betul lah kau? Betul. Kita cuba Kita cuba yang terbaik. Terbaik. Okey. Selebihnya Tali. Ada. Masa ni kita orang tengok lembu ni kesian sebab air mata dia dah terkeluar. Aku dengan geng aku pun cubalah untuk nak selamatkan lembu ni naik. Aku pun tak tahu siapa tuan lembu ni. Tapi tak apa, kita orang cuba untuk naikkan. Cepat, lama dapat tak? Ambil. Aku nak tolong kau tau. Kau pergi sana Dah di sana tau. Faham Bang Basir Sekejap. Ini aku boleh kalahkan kau tu. Kalau ada apa-apa. Masa ni aku dengan Hamka dengan Kamal untuk nak tarik tanduk lembu tu, tapi tetap juga tak dapat. Terombat kau kuat kan bontot dia? Kita orang dah cuba macam-macam, tapi tetap juga lembu ni tak boleh naik. Penyudahnya kita orang pun balik. Hamka tengah siang ikan yang tadi kita orang dapat masa timba parit. Dekat siap. Kau nak mancing aku apa? Ini hasil ikan puyuh yang dapat tadi. Sikit atau banyak tetap bersyukur. Walaupun penat timba air parit tadi, tapi itu bukan satu alasan. Yang penting keseronokan bersama kawan-kawan. Yang si Hamka tadi siang ikan, yang si Kamal ni pula hidupkan api untuk nak bakar ikan tadi. Si Hamka ni pula nak cocok ikan dekat bara api tu, tapi bara apinya terlalu panas. Pagi. Disebabkan timba air parit tadi penat, sampai nak pegang bawang pun dah tak larat. Ya Allah! Ya Allah! Yang diorang buat ni sambal kicap cili. Sambal ni memang sesuai untuk ikan bakar. Timunnya dihiriskan untuk nak buat ulam masa makan. Buat sambal ni senang je, cuma perlukan cili, bawang dengan kicap. Jadi macam ni contohnya. Sambalnya pun dah siap. Ikan puyuh ni sikit lagi masak. Jadi apa tunggu lagi? Ikannya pun dah masak. Ikan ni cuma ada 2 ekor. Memang tak cukup lah untuk nak makan 4 orang. Nasib baiklah Hamka bawa dia punya paru. Memang layan lah makan dengan paru snack ni. Jemput makan semua kepada yang tengah tengok ni. Kepada yang tengah tengok tu, jangan lapar pula ya. Hehehe. Kalau korang nak paru dari tangan Hamka ni, korang boleh pergi sini. Ini aku sediakan dia punya TikTok. Hello guys, selamat sudah perjanjian hari ni. So nantikan konten kami untuk seterusnya. So kepada korang semua, kalau ada tempat yang baik, bagi tahu kami. Komen di bawah, okey? Dalam Manjangga dan Newsnet by Hamka. Malam ni aku nak pergi mancing lembat. Sekarang kawan aku tengah cari cacing. Tadi. Ui. Lembat. Tuan ah. Tuan semua sini. Tuan. Lepas tengok. Dah lepas. Belum. Belum. Dah lah. Belum. Ui, besar. Ui. Mantap. Padu. Okey. Taruan. No atas.
Ya. Ah. Dan lempar. Lempar. Lempar bang. Lempar. Jaga. Oh, yes. Ya. Tak, nampak? Jap. Saiz ni. Wah, panjang. Alhamdulillah. Padu. Macam nak bertelur itu ah. Hah, lantak ni. Yang kita makan. Ruan. Ruan. Bujuk. Dalam dia makan. Bujuk. Padu. Dalam ada makan. Lepas. Putus ke lepas? Terlepas. Putus. Habis. Mati dah. Panas gila. Oi. Ular. Ular. Oh, agak ni. Belut dah ular ni. Ular. Ular apa sawu? Dah. Ular tu ah. Yang tadi. Ular. Oh. Bujuk. Bujuk ah. Hidup ni. Itu. Ni. Itu depan. Ni. Yang ni. Itu depan. Oh. Oi, lepas. Itu. Ruan lah. Ruan. Mantap ya. Lepas. Lepas. Okey. Asap banyak. Mana? Dari mana dia? Mana dia? Mana? Mana? Oh, Oi, macam hutan ni bang. memang macam hutan. Nanti tu. Oh. Slow bang. Alhamdulillah. Panjang sangat. Panjang ni. Mantap. Panjangnya, mantapnya. Nampak aku sebab nampak saya. Okey. Aduh, panjang. Saiz. Gini ya. Oh, mantap lah soalnya. Lembat. Sini bukan kedua. Kali kedua. Apa ni? Hitam dia. Hah? Lembat. Hitam dia. Wih. Kurus kering dia ni. Ni terlalu rajin ni kerja ni. Tu kan? Mantap. Oh, tadi dia yang gerak ni bang tadi. Aduh. Bang, Okey. Okey. Dua. Boleh tahan semua ni. Tapi dia panjang memang lembat lah ni. tu lembat. Itulah. Tu kan lembat. Oh, badan dia kena. Awas bang, badan dia tu.
mati. Okey, sembah ya, sembah ya. Wan. Alamak nak makan. Alamak pula. Ya, tengoklah kamera. Okay. Wan. Padu. Lembab lagi. Alamak, dalam ah. Dalam kita kena operate lah. Bawa sana. Bawa. Dia. Mantap. Kuning. Saya lembat dia. Padu. Gila. Okey, lembat lagi. Okey, jom. Mantap. Ayo, matikan. Mana? Lembah. Lembat bang. Lembat. Uish, panjang. Banyak saiznya. Baru cakap nak pindah sana semua. Yap. Saiz tu, padu panjang. Hah, letih. Banyak ni berapa kali sini. Mantap. Lembat. Dalam ah. Alah, dalam lagi. Ni. Mana? Ada ke? Tak ada. Ini memang melengkung lah juga. Kita try. Try. Ada lah. Hah? Mana? Ada. Oi. Haruan. Dalam tak? Ruan. Mantap. Ruan. Kecilnya ruan ni. Oh mak kau. Ruan. Nampak tak? Mantap. Okey. Ini baru pertama kali makan sini. Dua kali. Saya yang letak dekat sana. Ayah ke? Ha. Mana ada makan? Apa lah? Untuk Oh, ular. ikan seluar tu. Okey, strike Luar. ular. Ikan seluar, kakap sempak seluar. Nampak? Belut babon. Bersih-bersih ni. Ni macam mana ni? Keras dia punya ni. Ajak je lah.
tanjak angkut. Anu, tajur belum si bau tanjak angkut. Mantap. Bau ada. Tumpah sekali balik tengah. Tumpas langsung. Nah, aneh baik. Lah, teteh. Nak balik bawa pergi ya. Kawan juga tu boleh. Dia baru jalan. Si tengah ajak lu sup. Gemi ni malik usap ni kita ni. Gemi ni usap. Gemi ni kita ni. Adik baik, adik. Kosong. Dia buterik ni, depet ni le bawa. Asingan piet. Berong susu. Keras nasi sini. Jadi obat lah ini. Sikit-sikit. Nasi andalan. Adik baik. Lepas saya buang. Sembih Yusuf, sembih Yusuf. Okey, sembih. Adik beli barang melek mangan barang. Masih itu. Lanjut. Kata beli kulit saja. Kita makan dulu. Masak apa ni? Masak apa? Masak kuning. Masak kuning. Haruan sama bujuk. Sama puyuh. Sama orang-orang kelaparan. Cum. Dia seringnya disisik kan. Wah berong lagu dia bau ima. Makan dulu guys. Okey, kita makan dulu. Makan. Okey. Makan jom. Hari ini lagi gacor. Bujuk. Mantap. Tak. Panas. Tambah. Mantap. Mantapnya. Bukan enggak coba nah, ada yang pedas. Cakap mantap. Mantap. Tangan. Mantap. Memang pedas. Okey tu bang. Mantap nih. Pedas gila. Nasi. Nah, sudah saya bang. Misal. Pedas dia. Gua tengah pedas tu. Bukan ada ni ya masa tu Saya tak terlalu ni. Pasal bekas oprek tu. Oh. Ni nasi usum ni. Dia berkuah halu angkat. Anu je. Ni. Dia ladan halu. Dah. Aduh. Terbakar saya lidah rasa dia ni. Oh iya. Udah. Ini baru menyala bang. Cuma menyala. Pening kepala aku. Sedap. Gacor. Panas. Buat air kopi. Masuk jangan manis sangat tu, tak sedap. Biar pahit. Kurangkan gula dalam minum kan. Tambahkan manis dalam senyuman. Siapa yang berkata? Usup yang berkata. Mantap. Tuh mantap. Nah, kita ngopi dulu Mana boleh aku kembali long ni. Turun langsung pulang. Padu. Siapa nak satu ekor RM50. Cantik bang.